Nak buat dulu. Okay, mula kita buka. Macam biasa. Kalau kita dapat secret, kita loncat. Oh lah kita loncat. Korang tengok dulu cakap. Secret. Korang tengok dulu. Korang tengok adalah satu, dua, tiga. Mau pejam mata. Mula berjalan. Hello guys. Hari ni kita nak unboxing Blind Box Crybaby. Yeah boy. One hour later. Blind Box Crybaby. Satu Cryme Ocean, satu lagi Wowbat Cutie. Jom kita unboxing sama-sama. Kita nak unboxing yang parcel ni dulu. Ini. Okay, jom kita buka. Oh. Ini dia punya casingnya. Ini dia punya casing. Apa yang nampak? Nanti kena pakai suara besar-besar tau. So, guys. ni adalah untuk Suara besar-besar. ini. Abang tolong. Ini dia punya casing. Jangan letak bawah ni. Tak boleh. Okey, habis. Ada berapa banyak? Ada 4 blind box. Kena buka dah ni. Kita kena buka. Okey. Macam mana rupa dia? Rupanya macam kucing. Ini untuk Wowbat Cutie. Itu apa tu? Sama. Sama. Yang tu apa? Dia bukan ada tali ke macam dalam tu? Ni? Itu satu je itu tali. Oh, ni. Oh, Oh, ni ada lagi. kan? Jangan terbilang. Okey. So, kita akan unbox. Ada lagi. Ada lagi tu. Oh, lagi 2. Wowbat Cutie lagi 2. Okey, dah letak sini. Ada lagi satu. Kenapa semua kucing? Oh, tu sini. Satu guys. Lagi satu, guys. Saya mau buka. So, inilah anak-anak kita ya. Nanti dia masuk di dalam ni. Siapa tak pandai nak jaga, boleh pakai dia punya aquarium ni. Oce? Oce tak? Nanti tak? Ambil buka ke bawah. Kena sorok. Saya nak ambil boleh? Betul. Wah, Susun. oh my. The Wowbat Cutie one. So beautiful. Sebagai abang yang baik, abang kena Unboxing juga. So, korang boleh pilih satu-satu. Satu Wowbat Cutie dulu. Cryme Ocean dulu sebab ini yang baru tahu. Ni Cryme Ocean. Satu, dua, tiga. Nak ni. Kena pilih. Okey, Akin abang nak mana? Kish abang nak mana? Kish ke yang Kena mana? dia tunjuk. Okey, ni. Boleh macam-macam. Saya nak jap. Kalau boleh. Kalau boleh, yang berharap tu tidak baik ya. So, saya nak ni. Tak baik. Nak ni. Apa nama ni? Ini namanya The Anglerfish. The Anglerfish. Lepas tu saya nak ni. Mantare. Pakai supaya mata Lagi ni. satu, pilih 3. Ni. Ni. Macam Ni ikan buntal. buntal. Ikan buntal. Okey, abang. Made in Pokemon. Pilih satu je lah. Okey, abang paling suka yang mana, yang paling tak suka yang mana? Nanti dulu. Tunjuk ni dulu. Abang paling nak. Okey. Ambil. Kena tunjuk lah. Shark. Oh, Shark. Shark. The Kita shark. memang jenis ikan yang garang. Kembung. Dia nak ikan buntal. Kembung. Ikan buntal abang nak. Okey, abang shark dengan buntal. Mama suka. Kalau boleh nak yang mana? Mama kalau boleh nak mana? Kotak ni dulu, kotak ni lawa. Ya, betul. Ada. Ni, kotak ni cantik sikit lah. Nak mantare je. Semua orang Mantare makan je. Mantari ni popular. Cute. Dia ada spek mata guys. Betul. Padahal tadi
Okey. Okay, buka ni dulu. Buka yang tu. Rezeki. Alah, okay, Buka saya yang tu. dulu. Buka yang tu. Saya nak Buka ni yang cantik dulu. Yang cantik dulu. Cantik ni Cantik dulu. sebab dia ni Dia special. 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 kotak sebab ini kotak dia dia tak sini kan kembali. sebab Nak boleh dulu. Okay, mula kita buka. macam biasa Kalau kita dapat secret, kita loncat. lah kita loncat. 1, 2, 3. Tapi ni secret dia apa? Tak tulis Secret. secret. Ada secret. Sekejap. Secret. Oh, tak tulis nama. Ni Sini tu, secret dia. Cina. Secret dia. Tapi tak tahu. tahu. Mula kita buka. Macam biasa. Kalau dapat secret, kita loncat. Buka ni. Tak boleh. Nanti rosak. Oh. Mama tak pernah buka ni. Dia yang pandai buka. Sial. Kita tengok depan dia buka ke tidak? Oh, kita buka. Apa ni? Nampak tu. Sikunya orang. Allah Akbar. Buka ini. Buka je. Nanti Wah. Bismillah pun. Oh, itu lagi rosak. Alhamdulillah. Jangan tengok Dia kad. pejam mata, pejam mata. Pejam mata, jangan tengok kad. Okey, jangan tengok Oh, kad. kad. tu. Okey. Korang tengok dulu cakap. Secret. Kalau tengok dulu. Korang tengok adalah 1, 2, 3. Mau pejam mata. Mula berjaman. Mantare. Alhamdulillah kita tengok. Ni, tada. Dia buka. Wah, betul lah. Mantare. Oh lah. Mantare. Kat dia ada boleh buat apa-apa ke? Tak adalah. Simpanan dalam Dia tu. cantik macam ni. simpan terus ke? Tengok. Ni bag. The bag. Pouch. Comel lah. Oh, Mata dia hai. boleh ni guys. Boleh naik. Mata dia. Ya tengok ni comel. Siapa minat cry baby boleh beli. Cuba tengok abang. Okey, tugasan abang masuk dalam casing. Masuk dalam Ada tak casing dia? Casing ikan ada. Itu ikan ke yang untuk ni dia ada dua jenis tu. Sama. Tak ada beza. Tak ada Tak beza. ada beza ke? Tak ada beza. Tak ni. Semua kucing. Oh, sama. Okay. So, Letak sini je. letak sini. Saya pula. Saya mengambil ini. Cerita. Yang kedua. Okay. Alah, ni tak Okey, boleh nak. Mantari dah dapat. Buka je. Mantari dah dapat tadi. Apakah kita dapat apa yang kita mau? Tarik buka. Macam biasa, tak cakap pun. Macam biasa. Kalau kita dapat secret, kita loncat. Kita tunjuk sini. Dia tengok dia nampak Mana cik? Mana Cik? Tak, dia satu. Patut kerja buka. Okay. Sorry. Korang tengok dulu. Korang tengok dulu guys. Dah tiga. Ni. Dapat ayam kesnak lah. Ya, dapat aina guys. So cute. Ini yang ada torchlight dekat dia punya kepala tu. Oh ya guys, dia sahabat dengan shark, okay? Sahabat sejati. Mula kita. Wih, dapat yang best. Tengok ni. Dia punya rambut comel. Abang pula unboxing. Tengok depan dia. Okay. Ada lagi berapa? Ada lagi satu. Nanti Bapa Kuti Mama pula satu. Abang unboxing. Kat ni. Abang kalau tadi ikut tadi je nak pilih Shark. Shark dulu. Shark tu. Boleh dapat tak? Ataupun buntal tadi. Buntal lah. Buntal. Kena pejam mata tak boleh lah buka Pejam mata. Boleh kita buka macam biasa. Macam biasa kalau kita dapat stiker, kita Abang loncat. tutup mata. Sekejap kena buka ni. Still tape lagi. Ni ke? Allah, sinilah saya tolong. Siap je lah. Kita je. Sini saya tolong. Boleh kita buka. Dah. Macam biasa. Kalau kita dapat secret, kita loncat. Nah, pegang. Jangan tengok. Tengok kad. Korang tengok dulu. Korang tengok dulu. Dapat Ih, apa? mesti comel ni. Boleh tunjuk kat tepi sana sini. 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 Dia tengok. Ay, Eh. comel. Dapat apa yang nak lah. Ih, syok. Dia dapat Ih, shark comel. Bawah ni apa ni? Minta je dapat. Baby shark dudu. Rezeki kan. Siapa yang suka tengok baby shark boleh beli ni. Korang tengok close up. Macam muka Nama. bapa. Mula kita loncat. Mau dah kata loncat.
This is my cry baby. Cry me ocean. Sekarang ni kita nak buka Wow Bob Cutie. Oh, alhamdulillah. Mama. Mama pula. Tak malu. Okey, mama. Mama ada dua Mama lagi. yang ada anak yang cantik. Okey. Okey, kalau yang ni Sekejap. Cici dah Yang ambil sih. kotak yang Yang ni, ni. Alah. Nak ni antara dalam okey, yang ni punya lah dulu ni tak nampak pun dia punya tu. Korang nak yang Ini mana? adalah wild bak kuti. ini Wild Cutie. Babak kuti. Wild bak kuti. Pilihan. Mau kita loncat. Pilihan. Okey, yang mana yang paling mama suka, mana yang paling bawang tak nak? Vintage Cutie. Betul lah vintage. Vintage, Okey. Betul lah, vintage. Vintage Cutie. Okey, Ni. korang tengok lawa kan? Okey, Okey, yang kedua Pilihan yang kedua. Pink Pink Cutie. itu yang dia punya paling popular sebab dia gambar depan tu kan. Betul. Lepas tu? Lepas tu Dia suka comel Vanilla Cutie. Vanilla cutie. Paling tak Okey, suka. paling tak nak, paling tak Paling nak. tak suka tak nak ni. Neon dengan hijau. Oh, sebab dia mata dia pejam. Sini, Comel sini. juga. Tapi ni semua comel lah guys. Tapi semua comel. Okey dah, unboxing. Macam biasa. Kalau yang dapat secret, kita loncat. Nak ni Goncang. Goncang. Bukan yang tu pula. Oh, tak apa. Bukan Goncang tu lah. dulu. Mana? Itu sebab tu kena koyak. Ni. Alah, aku nak cuba koyak. Oh, ya ke? Okey, mama buka ni. Nilai ya. Ini vintage. Yang pasti. Saya rasa secret. Macam biasa. Kalau kita dapat secret. Dia tak boleh tengok. Mana boleh tengok lagi? Kena koyak. Buka pun kena jam mata lah. Okey. Guys. Tak tengok pun. Tengok ni kan Okey. berdekat. Tak nampak. Tak je tak dekat eh? Ada. Weh. Apa? Tak tengok, tak Sebab kita tengok. boleh Oh, dia tahu. berikat lah guys. Kalau berikat tu maksudnya apa? Tolong tengok dulu. Itu mata secret. Standby loncat. Tengok. Korang tengok. Tak nampak. Sini. Dapat. Ini yang vintage tu. Akis tahu pilihkan nekatnya. Mau lagi Sini. Mula kita loncat. Beza tak korang? Okey, comel. Itu bukan secret kan? Bukan. Okay lah. Bukan secret tapi dia saiz dia lagi kecil daripada tu ya. Sama yes. saiz lah, cuma dia pattern badan dia. Ini jenis Okay. kucing. And saya pula nak Kucing ni kena ekor ni. Ni guys sebab ni. Dia kucing. Ni kena boleh naikkan ekor dia macam tu. Saya mau. Boleh sebab tu cantik. Mau lagi. Dia ada tali. This is Dia punya safety dia safety. betul. Dia punya itu bagus. so good. Okay. Yang terakhir. So, saya rasa saya suka vintage, tapi saya paling nak yang pink cutie. Pink cutie. Please lah, please. Elah, pink cutie lagi. Okay, dengan vanilla cutie Putih sebab je dia macam passport saya. Okay. Satu, Tapi dua. putih dia sama macam tu. Macam biasa. Kalau kita dapat secret, kita loncat. Mula kita loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata. Mata. Korang tengok dulu. Korang Macam tengok biasa. dulu. Korang tengok dulu. Jangan tarik. Okay. Okay. Mama tak boleh tengok juga. Ini ikat. Yang secret dia ada kaki tau. Okay, tengok betul. dulu. Ada kaki? Oh, dua kaki. Ada kaki. Oh, banyak. Ini ekor dia saya rasa. Tak ada kaki. Ada tiga. Tada. Warna pink cutie. dia macam Aki nak lah tadi. Ya. Dia macam mana jadi? Cantik lah tu ni. Cantik lah. Ih, dia bukan yang pink sangat. Dia macam ala-ala Peach. peach. Ih, nampak ni. Macam mana guys? Comel. Dia letak kat bag ni. Guys, yang ada magicnya ni. Tengok ni guys. Magic Betul, serious dia lah. boleh. Dia tak. Tada. Dia Allah dekat. Akbar. Dia ada magnet. Yes. Oh. Wish. Dia ada magnet. Ya Allah. Kalau dengan Tapi yang ini tak ada. Tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak ada. Oh, tu Gasing. special lah. Sebab dia cute, dia boleh. Okey, tugasan abang macam biasa. Encik Sebagai nak abang yang baik, Kita kena suruh abang tu masukkan. casing Yang supaya. buka Tak lah ni. Iyalah. Itu pun comel. Cuma Buka apa? macam ni. Buka ni. Ni Aki punya. Oh, ni kena letak ni, kena peluk Tu Aki punya ke? Dia punya. Dekat tu. Oh tu. Sini, Nampak pink saya dia. ambil. Sekejap saya tunjuk kat untuk korang. Tada, warna pink color. Dah. Pink color.
Pink color. Comel lah pink. Mana abangnya? Masukkan pakai Sini sini. buka ni. Masuk ke sini aku pandai. Abang try buka yang lain. Susah lah. Cabut je, tarik. Jadi cara ni kot. Tadi mama yang tarik. Ni. Oh ni dia punya answer kat sini. Maksudnya daripada atas lah. Lock dia. Comel tak korang? Korang kasih berapa markah? Macam tu. Markah. Sama je. Petik macam ni. Belah dua macam ni. Macam Ni Velvet Cutie. Masuk. Walbat. bawah. Cutie. Tarik. Jangan boleh bawah dia atas yang buka. Ya. Okay, nak masukkan sini? aku punya. Untuk ikat kat tali lah. Ni. Kat mana? Lock dia. Lepas tu. Tu nanti tu komputer ada ni. dia dah siap. Sekejap. Masuk dulu. Oh, contoh. Tahu, tu, ini contoh. kena keluarkan dulu. Serius lah? Yes, I pandai. Kena keluarkan dulu. Sama dengan baju warna mama punya baju dah. Ni. Alah. Bagi mama yang ni. Tak boleh. Tanah anak ni. Banyak nanti. Boleh, mama Okey, nak mama pun cabut juga tu. No, Mama cabut no, juga tu. no. Abang cabut dia punya ring. Ring apa? Dia pula cabut. Kena Dia dah keluar. cabut. Saya tak nak pakai casing. Pakai, nanti kotor. Tak ada, buat nak bulu dia. Sini. Pakai dulu nak tengok. Ni korang cara dia, korang kena masukkan bontot dia. Ekor dia keluar. Ekor dia. Dia keluar dari mana? Oh ni. Ekor dia keluar kat sini, dek. Itu pun sama. Mama buat yang tu. Tarik. Sian dia Abang sakit. buat semua. Tarik ekor dia. Okey, lepas tu. Habis macam mana ni nak masuk? Ini masukkan masuk lah kat tu. atas. Tahu, tapi susah lah. Masuklah dulu. Sini. Okey. Lepas tu. Jangan tersebut. Allah, bulunya terlalu tebal. Tada. Mana? Untuk apa? Oh ni, tali. Tada. Hasilnya. Tak ada kotor bulu dia. Lepas tu, kalau korang tak nak pakai ni. Sian dia duduk dalam aquarium. Iyalah. Ni boleh comel. Lepas tu, kita bolehlah sambungkan balik, guys. Ni apa? Senang je. Itu protect yang atas tu. Jangan bagi tercabut. Yelah, nak gantung dia. Oh, bantuan dia. Boleh cabut. Caranya? Dah. Tada. Tak apa, Bulu. tunggu dia. Cik, 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 cik. Masuklah dulu, nanti cabutlah balik. Macam mana? Allah. Macam ni. Kan dia punya. Susah lah. Tak boleh masuk. Kising tak kayak gini, tak boleh. Macam ni. Takkan paksa. Tak boleh. Ni jenis baba kuti punya. Ha, ni memang tak boleh lah. Ni lain lah. Yang ni tak boleh kot. Tak boleh. Ni jenis lain. Ni tu baba kuti je. Lah, sayang je. Semua ni yang lain tu. Kena beli lagi lah. Buat kereta nampaknya. Tada, guys. Tak boleh. Tak boleh dah sebab. Baba kuti je. Casing mama boleh? Mama punya casing boleh? Yang bawah tu. Yang mana? Yang Si Bani. Bani. Si Siri Bani. Siri Bani. Tapi, telinga tu buat apa? Macam mana masuk ni? Saya punya boleh tak? Dia tak ada telinga. Hihi, comel. It is for me. Tada. Cik, cik, cik. Macam Comel. Hehe, comel lah. Saya kasih namanya Cutie. Messi memasang. Saya sukalah dia pakai badge. Nanti boleh simpan. Okay guys. Okay Dah. guys. Tunjuk semua. Done. I'm done. Syak. Tada. I'm done. Itu apa? Oh. Cepat ke bang? Ni semuanya buang. Wah. Sabar, Cak. Cepat abang. Okay, Cak. Tunjuk muka depan. Okay, bye. Bye. Jumpa lagi next video LFU Studio Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Another day. Another unboxing. Assalamualaikum. Peace yo. Selamat malam. Peace out sama malam. Tak nak cabut dah tak kat beg sekarang. No!